Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kushaizwan Agasha. Okay, so untuk video kali ini saya akan terangkan pasal bulldozer lah dalam modul 2.1, bulldozer. So bulldozer ni adalah jentera penolak. Okay, kalau boleh tengok dekat situ ada gambar yang tu, yang kat depan tu kan dia punya blade lah, dia punya blade untuk tolak. Dekat belakang tu dia ada macam cakuk, ada anchor dia untuk gemburkan tanah lah. Seterusnya kita masuk pada type dozer blade. Secara majornya ada 4. Yang pertama, straight blade. Straight blade ni untuk kerja-kerja biasalah, general dalam kerja-kerja dozer. Straight blade ni untuk medium distance. Macam kerja-kerja yang melibatkan distance yang sederhana lah, tak terlalu heavy. Kemudian kita ada angle blade. Angle blade ni dia ada angle dan dia sesuai digunakan untuk kerja-kerja macam side heel cut, backfilling dengan ditching. Okay, next, yang ketiga kita ada universal blade. Universal blade ni keunikan dia, kelebihan dia pada volume dia. Dia punya blade tu dia besar. And then, tapi dia tak sesuai untuk higher penetration. Jangan nekan-nekan dia lah. Okay, yang keempat, quotient blade. Quotient blade ni dia khususnya untuk scraper dan dia kuat lah, dia tahan banting. Okay, next untuk dozer blade adjustment, ada 3 je pergerakan blade yang diketahui. So yang pertama adalah tilting, kedua pitching dan ketiga angling. So pergerakan dia ibaratkan macam ni lah. Okay, contoh ini blade saya. Untuk tilting ni pergerakan dia adalah secara menegak. Dia akan bergerak macam ni. Okay, pitching pula dia daripada segi sudut dia. Contoh macam ni kita tengok daripada side tepi, dia akan bergerak ke depan atau ke belakang. Next, angling. Angling dia bergerak secara menegak juga, tapi kiri dan kanan. Kalau tengok daripada tepi dia macam ni lah. Okay. Dan yang terakhir untuk tajuk bulldozer adalah increase production. Macam mana kita nak increase production menggunakan bulldozer? Okay, ada 3 teknik yang ditunjukkan dalam modul. Yang pertama adalah downhill dozing. Downhill dozing ni kira macam, okay, contoh kawasan membukit, dozer dia akan menuruni bukit. So, kira dozer dia tu tak menggunakan tenaga yang terlalu banyak lah. Lebih cekap dan tak menggunakan tenaga yang terlalu banyak untuk boleh menolak tanah-tanah tu, load dia tu. Okay, next kita ada slot dozing. Slot dozing ni dia lebih kepada teknik sebenarnya. Okay, dia macam kita dozer dekat satu lane, and then nanti sebelah dia tu kita ambil gap sikit. Bila ada gap sikit, dia akan ada the rest of yang tak terambil lah untuk pergerakan yang kedua tu, untuk dozer yang kedua. Tapi bila ada gap dia tu, nanti kita boleh terus finishkan yang sikit dia tu, kita terus sekali tolak je. So dalam industri bulldozer ni dia kira macam efficient lah. Dia dapat selesaikan job tu dengan cepat lah, menggunakan teknik slot dozing. And then ketiga, blade to blade dozing. Blade to blade dozing ni macam gambar yang kat bawah tu. Dia ada 2 bulldozer sebelah-sebelah dan blade dia pun sebelah-sebelah. So bila sebelah-sebelah, dia umpama menjadi satu blade yang besar. So bila tolak dia tu, keefisienan dia meningkat lah. Tak banyak sangat tanah yang terkeluar daripada blade. So benda ni dapat meningkatkan keefisienan dalam bulldozer tu sendiri. Okay, itu saja daripada saya. Thank you for watching. Assalamualaikum.